Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Saya Aisyah Medina, wartawan TV PSS. Di belakang saya adalah lintas langsung majlis program penutupan Ihya Ramadan SK Melimau tahun 2026. Sama-sama kita saksikan. Sebaliknya, janganlah engkau jadikan kami daripada golongan yang lupa diri setelah mendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Saya Azhara Irina binti Muhammad Hafiz, wartawan TV PSS SK Melimau. Bersama saya ialah Cikgu Muhammad Nasir bin Silong, Guru Penolong Kanan Pentadbiran Sekolah Kebangsaan Melimau. Selamat pagi Cikgu. Selamat pagi. Saya ada beberapa soalan untuk Cikgu. Okey, boleh silakan. Soalan pertama, apakah makna penghayatan bulan Ramadan khususnya buat warga SK Melimau? Baik, terima kasih di atas soalan yang berkaitan. Okey, makna penghayatan bulan Ramadan ni sebenarnya dia lebih kepada berkaitan tentang spiritual ataupun rohani dan juga mental. Okey, jadi itu sebab semasa Ramadan ini dia banyak kita agar bersifat sabar dan menunjukkan bagaimana kita nak menurut ataupun apa yang Allah perintahkan semasa kita berpuasa. Okey. Soalan seterusnya, apakah harapan Cikgu dalam kalangan murid selepas program Ihya Ramadan ini? Baik, harapan cikgu berdasarkan program-program yang Ramadan telah dijalankan, cikgu amat berharaplah agar apa yang aktiviti yang telah dijalankan, terutama sekali berpuasa. Maksud bila kata berpuasa ni, murid-murid akan sedar bahawa salah satunya dia perlu ingat, perlu ada peraturan yang kita perlu ikut, ada larangan-larangan yang perlu kita tak boleh buat. Sebab dalam bulan Ramadan tu dia ada dia punya peraturan-peraturan. Sama juga dekat sekolah, ada peraturan dia kan. Okey. Yang kedua sebenarnya bulan Ramadan ni juga dia membentuk akhlak kita. Sebab dia membentuk akhlak ni contohnya kita sebenarnya bulan Ramadan jangan suruh kita mengawal dari segi mulut, percakapan, mata dan juga dari segi kita kawal diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa segala kan. Sama juga dekat sekolah. Itu sebenarnya. Dan lagi satu program yang buat semasa bulan Ramadan ni pun dia juga melatih kita sikap empati, simpati. Sebab bila kita berpuasa kita rasa simpati kepada orang yang contohnya orang miskin ataupun kepada contoh yang ada pendekat macam isu sekarang Palestin. Sebab kita bersyukur sebab kita masih lagi makanan yang banyak, tapi di sana memang tak ada. Itu di segi ni. Dan akhir sekali sebagai muhasabah diri, itu kita perlu ingat bahawa kita ni macam yang dulu maklum tadi lah, kita perlu sentiasa bersyukur di atas nikmat yang Allah beri. Bumi kita ni, bumi Malaysia ni bumi yang bertuah kan. Jadi kita cuma berharap sepanjang apa yang Ihya Ramadan ni buat ni, selepas ni nanti murid-murid akan berubah dari segi akhlak dia, tingkah laku dia. Okey, itu saja. Baiklah Cikgu, terima kasih atas sudian untuk wawancara. Okey, sama-sama. Dengan itu, berakhirlah sudah episod kita pada pagi ini. Saya Aisyah Medina binti Haidir, wartawan TV PSS SK Melimau melaporkan. Sehingga berjumpa lagi di episod akan datang.